Fungsi jualan kredit melibatkan beberapa bahagian utama seperti pelanggan, invoice jualan, pemulangan jualan dan bayaran pelanggan. Hari ini saya akan tunjukkan cara menggunakan fungsi jualan kredit dan pemulangan jualan dalam Easy Retail POS. Sebelum buat jualan kredit, anda perlu tambah pelanggan terlebih dahulu. Pada skrin utama Easy Retail POS, klik Customer. Kemudian, tekan butang tambah di bahagian atas kanan untuk tambah pelanggan baharu. Masukkan maklumat asas seperti nama, alamat, nombor telefon dan email. Anda juga boleh klik butang Mail Voice untuk imbas kod QR MyText pelanggan bagi mempercepatkan kemasukan data. Tandakan juga Require e-invoice untuk memastikan invoice direkod dan dihantar secara digital. Seterusnya, pergi ke skrin jualan. Tukar jenis jualan tunai kepada invoice jualan. Pilih pelanggan yang telah didaftarkan tadi dan teruskan dengan pesanan. Selepas selesai, klik Check Out. Oleh kerana anda menggunakan invoice jualan, pelanggan kini boleh menggunakan tempoh bayaran kredit invoice. Klik Check Out sekali lagi untuk lengkapkan jualan kredit. Untuk semak penyata pelanggan, pergi ke Customer Payment. Klik Customer Statement, pilih pelanggan dan tarikh. Di sini anda boleh lihat baki tertunggak pelanggan yang berkaitan. Jika pelanggan ingin membuat bayaran, pergi ke New Payment, pilih pelanggan dan masukkan jumlah bayaran. Bayaran boleh dibuat mengikut pilihan pelanggan. Di bahagian kanan, pilih invoice yang ingin dibayar, kemudian klik Confirm. Jika pelanggan ingin membuat pemulangan item, pergi ke menu Sales Written Note, klik New Sales Written. Pilih pelanggan dan tekan Load from Invoice. Seterusnya, pilih tarikh dan invoice yang berkaitan. Untuk item yang ingin dipulangkan, geser ke kiri pada item dan tekan butang merah. Selepas itu, klik Confirm untuk melengkapkan proses pemulangan. Anda juga boleh buat pemulangan melalui skrin jualan. Pilih pelanggan dan tukar jualan tunai kepada invoice jualan. Selepas klik Check Out, tekan Sales Written. Di sini, anda boleh pilih item di bahagian kanan atau klik Load from Invoice dan pilih invoice berkaitan. Kemudian, pulangkan item seperti biasa. Selepas selesai, klik Sales Written Value dan tekan butang di bahagian bawah kanan untuk lengkapkan proses. Untuk semak laporan invoice, pergi ke dokumen listing dan pilih tarikh. Kemudian, pilih invoice dokumen listing dan klik Apply. Anda juga boleh mencetak semula dalam bentuk resit atau PDF. Untuk semak pemulangan jualan kredit pula, pilih Sales Written Document Listing, kemudian klik Apply. Jika anda ingin ekspor laporan, klik ikon folder di sebelah kanan. Pilih lokasi folder dan klik Save. Itu sahaja tutorial kali ini. Nantikan video seterusnya untuk lebih banyak panduan mengenai Easy Retail POS.